Day one. Day one. Madrid. Madrid. Banyak orang hari ni turun di Qatar. Dekat family ke apa kan? Okay, kita dah pun landed dekat Doha. Sekarang arah ke gate untuk transit. Untuk ke transit. Jadi gate kita jauh. Jauh. Saya sebenarnya nervous sebab baru kejap tadi dekat immigration. Saya punya bag ni kena scan untuk cek narkotik lah. Apakah saya ni? Hampir tak pergi Madrid lah. Hampir-hampir Jadi lah. kita tak ni. Alhamdulillah. Kita menuju ke Madrid. Okey. Saya clean. Steady. Ada vape dia. Itu dia. Jadi berhati-hatilah pada semua orang. Janganlah bawa benda-benda mengarut. Betul. Hormatilah undang-undang negara orang. Okey. Yes. Macam saya. Tak tipu diri saya sendiri. Tapi jangan tolong video ni kat Lapangan terbang ini dinamakan sempena nama Emir Qatar. Sebelumnya, Hamad bin Khalifa Al Thani. Dah masuk gate D. Yes. Tambah. Lapangan terbang Timur Tengah pertama yang dianugerahkan lapangan terbang terbaik dunia menurut Skitras untuk 2021. Fendi. Ada kedai Fendi sini. Fendi. Okey. Alhamdulillah kita dah mendarat lah di Doha. Jadi kita akan transit selama 2 jam dekat sini. So kita akan bertolak ke Madrid pula. Dan kurang dalam pukul 3 lebih nanti. Dan insyaAllah kita akan touchdown di sana. Lagi 7 jam. So sini kita akan solat. Kita akan rehat lah sementara untuk flight yang seterusnya. Jadi kita sampai di musola. Musola kita belakang tu. Surau. Sebab kita nak pergi ke D. Okey. Jumpa surau. Alright. Kita solat dulu. Lagi solat dulu. Okey, jom. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita dah ke Madrid. Madrid kita. Madrid. Nama asal ni. Business class. Ini dia kata macam Kesilah Raya Marhim tu. Saya pergi check in kan. Semua tengok. Bye.
Siang aku tengok. Kembara ini bukan biasa, tetapi satu diari baru dalam hidup. Ya Allah, betapa kerdilnya aku. Sungguh banyak kejahatan dan keburukan diri ini, namun Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Oh, Tuhan yang menguasai langit, semesta dan bumi, agungnya kuasa dan limpah magfirah-Mu, seumpama hamparan dunia yang luas, penuh makna. Thank you. Thank you. Thank you. Madrid. Thank you. Thank you, Madrid. Yes. Menjejakkan tapak kaki ke Spanyol. Arsenal. Jangan sebut. Ya, akhirnya kita tiba mengikut jejak langkah Tariq bin Ziyad. Ya. Tariq bin Ziyad tu Iberia. Sorry. Okey, so ada. Laju. Madrid. Jadi ya Ingrid? Jadi Madrid. Wow, nice punya lift Yang start ni. Apabila kita dah sampai di Madrid, kita ambil beg kat tempat luggage ni. Okay, right, 8. Baca belt cinta, belt tu cinta. Okay, sekarang kita ada 2 8 Yes. Ustaz. Okay. 8 benda satu kita pergi. Ada. Kalau ada 2 sekali dah. Ha? Sekali walaupun dia ada 2. Sekali tu.
Okay, punya lah besar airport Madrid ni. Punya lah besar airport Madrid. Besar. Cari Ya. pulang ke kamar. Kita nak cari apa? Taksi apa? Sampai panas. Panas. Malam ni kita pergi sikit. Pergi sikit. masuk dalam kampung. Makan. Duduk kampung mana sini kampung. Kampung kat Ronda. Betul kampung kat Ronda. Tengok ni airport Madrid. Okay. So right, airport belakang besar Perjalanan rumah penginapan lebih kurang 20 menit dari lapangan terbang. Kita naik Uber. Yes. Day 1. Day 1 Madrid. Ada telefon. Madrid. Dapur cantik. Tempat lepak meja. Cantik. Hayya. Ada 3 bilik. Ni. Kau seorang je dengan kan? Ada 3 bilik. Okay. 3 bilik kat sini. Ini tempat lepak. Sini boleh tidur. Yes. Lah di luar. Kau mengganggu semua orang. Kau tidur, kita pergi. Okay ya, bilik ya. Tak As, kau sana As.